Hak mentari ni hak suluh, hak gen zahir, hak gen fizikal. Aku ni ada tubuh cukup-cukup guna dengan mentari, tapi hati perut aku, nur aku, apa qalbu aku nak juga cahaya lain selagi. Itu cara cahaya hak membawa melalui Nabi Muhammad SAW. Maka sebagaimana kamu cerahkan dunia ni, 10 dunia cerah dengan mentari, aku minta juga supaya hati aku cerah juga dengan nur wajahmu. Wajah tu kita panggil muka. Muka belah mana muka Tuhan ni, ngikut kama yang bagi jalan sebagaimana sepatutlah. Apa kita kata muka surat, muka tangga, muka kuala, muka gapo lagi. Ada muka belaka, kita ada muka cara kita, muka kuala ada muka cara dia, bukan ada gigi, ada hidung, ada muka kuala. Jadi wajah muka Tuhan pun ada juga, padan-padan dengan Allah Taala. Maka sebagaimana mukamu untuk keluar nur cahaya pada seluruh alam, aku nak minta juga cahayamu untuk hadap suluh pada qalbu aku.